yelah suami sendiri kan. Kalau orang lain mungkin kita boleh terima, tapi bila suami sendiri cakap kita ni bau, memang saya sedih. Assalamualaikum, nama saya Lily. Saya berumur 36 tahun. Tahun ni dah masuk tahun ketiga. Saya mengalami period yang tak teratur. Kadang-kadang tu sampai 4 bulan lah saya tak datang period. Kadang tu saya terpaksa ambil MC sebab senggugut je. Ada sekali tu sampai 4 bulan period saya ni tak datang. Saya rasa macam rimas lah kan. Sebab yelah kita biasanya orang normal pun setiap bulan mesti akan datang period semua kan. Tapi bila period kita ni tak teratur 4 bulan sekali tu, itu bukan normal, itu sakit. Jadi saya sendiri saya rasa tak yakin saya ni okey ke tak. So bila kita sama-sama perempuan, bila kita sembang dengan kawan-kawan macam cikgu-cikgu lain, saya rasa tak nak cakap benda ni. Sebab bila diorang tanya tu, saya rasa macam saya ni abnormal. Lepas tu saya mengalami berlendir yang berlebihan, keputihan. So benda tu sebenarnya ialah benda yang kotor kan. So dia akan ada bau. So bila bau, kita nak dekat dengan orang yang sekeliling kita, nak buat kerja pun dia tak yakin. Sebab benda tu akan efek kat orang lain. So orang lain akan cakap, bau busuk daripada siapa ni? So kita tahu dia tu sebenarnya daripada kita. So keyakinan diri saya memang sangat down. Okey, sekarang ni pula saya dengan orang lain memang bermasalah. So bila saya balik rumah, saya harapkan dengan suami pun okey lah kan. Tapi tak sangka saya sedih kat situ sebab suami saya sendiri dia macam menjauhkan diri daripada saya. So bila saya minta nak bersama tu, suami macam ngelak. Jadi sampai kan satu tahap tu, suami saya tak tahulah dia stres ke, dia rimas ke apa ke, sampai dia cakap dengan saya bau. So cakap daripada saya ke? So saya sedih sebab saya sedih sebab yelah suami sendiri kan. Kalau orang lain mungkin kita boleh terima, tapi bila suami sendiri cakap kita ni bau, memang saya sedih. Satu lagi yang paling saya stres, berat badan saya naik. Kalau tak sebelum ni berat badan saya tak macam ni. Saya memang keyakinan tak ada. Okey lah, kita biasa kalau weekend kita akan balik kampung. So bila balik kampung, rumah mak mertua, kita tak expect lah yang diorang ni perasan apa yang ada pada diri saya semua. Mak mertua saya sampai dia tegur saya sendiri. Yelah, dia tegur tu bukan dia tegur kita berdua saja. Dia tegur dengan bila kita makan dengan adik-adik semua, adik ipar semua. Berat badan kau ni naik lah, kau nampak gemuk lah. Ya Allah, saya rasa macam malu sangat. Kau tak jaga makan ke? Padahal saya jaga, saya diet, saya kurangkan manis. Sebab orang kata manis tu boleh gemuk semua kan. Saya kurangkan manis. Tapi bila mak mertua saya tanya macam tu, saya tak boleh jawab apa-apa. Saya diam. Sampaikan selepas pada tu, saya pandang cermin, saya tengok sendiri diri saya. Kenapa aku jadi macam ni? Sebelum dia aku tak macam ni pun. Dan saya sedih sangat. Bila keadaan diri saya macam tu, buat saya sendiri swing. Memang saya tak boleh kontrol. Kadang-kadang saya rasa nak marah, saya nak mengamuk je. Saya tak boleh kontrol stres saya tu. Sampaikan orang sekeliling pun efek. Sebab kadang-kadang orang nak tegur saya, orang takut saya tiba-tiba saya melenting, tiba-tiba saya marah orang. Saya tak nak benda ni jadi pun sebenarnya. Saya perasan bila dekat sekolah tu, guru-guru lain pun takut nak berurusan dengan saya. Sebab takut saya tiba-tiba marah orang. Mood saya tak menentu pun. Bila saya nak marah, bila saya nak mengamuk, bila saya okey. Sampai diorang sendiri takut. Bila keadaan macam ni buat saya rasa penat sangat. Saya tak tahulah sama ada apa yang jadi pada diri saya ni, hormon ke, mood ke, ataupun memang saya ni mengalami peredaran umur, hormon yang tak tentu yang buat saya nak marah, suka, okey tak, semua saya tak tahu. Saya sebenarnya bukan tak ada ikhtiar. Saya dah cuba. Saya pernah cuba jamu. Mak mertua saya sendiri pun adalah juga dia belikan jamu lepas dia tahu masalah yang saya alami ni. Tapi biasalah jamu kan. Jamu ni saya tak boleh lah. Saya tak boleh nak telan, saya tak boleh nak masuk mulut pun sebab rasa dia yang pahit sangat. Lepas tu bila saya terpaksa lah sebab orang mertua dah bagi kan. So bila saya makan, saya kena cepat-cepat cover dengan air sebab rasa dia memang saya tak boleh terima. Tapi Alhamdulillah, lepas suami saya tahu masalah saya, dia ikhtiar, dia carikan cara untuk kita selesaikan masalah saya ni. Laki saya jumpa Family Coffee ni dekat Facebook. So suami saya beli Family Coffee ni dekat Facebook. Tapi sebelum dia beli tu, dia baca dululah review-review semua. Benda tu buat dia lagi confident sebab dia ada lulusan KKM. So dia tak ada nak fikir-fikir banyak dah sebab dia kopi yang ada lulusan KKM. So tak payah nak takut. Dia cepat-cepat grab ni untuk saya. Okay, cara nak minum dia senang je. Sebab saya seorang guru, so sebelum saya nak ke sekolah tu, saya akan minum dulu. So lepas minggu tu, saya dah rasa badan saya lain macam. Saya dah rasa macam lain macam tu, bukan lain macam yang negatif tau, lain macam yang positif. Badan saya rasa ringan. Lepas
Lepas tu mula-mula keluar period tu, dia akan berketul-ketul. Dia macam daging. Tapi lepas tu dah lancar, dah cantik dah. Badan saya rasa ringan, cergas, dan tak adalah mana-mana badan lah. Okay, lepas 2 kotak saya amalkan Family Coffee ni, period saya sangat teratur. Senang saya nak track. Sebab tak ada dah nak on off dah. On time dia datang, keputihan, lendir semua dah tak ada dah. Alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat. Sekarang ni dah masuk bulan ketiga tau saya amalkan Family Coffee ni. Yang dulu tu saya rasa sedih sangat sebab orang tegur, saya badan naik semua. Sekarang ni dah tak ada dah. Saya memang happy gila sebab yelah kita berjaya untuk tutup pandangan negatif orang pada saya. Yang dulu saya gemuk, yang saya dulu bau-bau lendir, bau bau busuk tu, sekarang ni dah tak ada dah. Diorang sendiri tanya saya apa saya makan, apa saya pakai. Family Coffee ni dah banyak bantu saya untuk solvekan masalah saya yang selama saya pendam. Saranan saya pada korang wanita, isteri-isteri, student-student perempuan tu yang mengalami masalah yang sama macam saya, yang bau busuk, bau lendir, keputihan tu, takkanlah korang nak duduk diam macam tu je, nak tunggu masalah tu selesai sendiri. Tak payah, korang cepat-cepat grab, confirm masalah korang settle. Family Coffee ni dah banyak bantu betulkan sistem hormon dalaman saya ni. So pada korang yang mana tak suka jamu yang rasa pahit lah, lidah rasa macam lidah-lidah tu, korang tak payah nak tunggu cari jalan selesai yang lain ke apa ke. Korang dah jumpa dah sebenarnya Family Coffee. Rasa dia pun sedap, rasa kopi dia rasa macam kopi yang premium. Yang dekat kafe-kafe yang mahal. Saya sendiri pun amalkan setiap pagi. Cara senang je. Korang minum dia bancuh je suam-suam. Korang boleh amalkan setiap pagi semasa sarapan. Saya beli 3 percuma 1 tu. Satu hari korang pakai 1 sachet je. Memang sangat-sangat berbaloi. Tapi kesan dia sangat luar biasa.